Tak pakai bunga lawang. Tak pakai bunga lawang. Sebab ni kenapa? Bau lah. Saya nak bau bunga lawang tu. Kayu manis, cengkeh, pelaga, bunga lawang. Ini semua kita tak gigit dia. Kita nak bau dia saja. Kita tak gigit dia, Puan. Jadi kalau bunga lawang tu kita tak letak, maksudnya kita tak naklah bau bunga lawang tu dalam resepi tu. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lauk puri ketumbar. Ya. Okey, so first sekali kita panaskan minyak di kuali. Kita tumis dulu serai ni, yang batang serai ni. Jangan buang tau yang ni. Yang ini dia ada bau. Kalau pun masuk dalam lauk, dia lagi tambah wangi lah. Ya. So kita masuk. Okay, kita tumis dengan 3 sekawan atau 3 beladik. Okey, kita tunggu dia naik bau sikit. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah hias ni. Hari ni saya masak 15 ekor ayam. Sebab you all ada 160. So saya masak 15 ekor. So saya tak boleh masak 15 ekor kat sini. Okey, kita nak blend bawang besar. Kalau puan pakai bawang kecil, silakan pakai bawang kecil. Lengkuas, serai, lengkuas, serai dan halia. Bawang putih. Saya sekarang ni saya tak pakai lada kering sebab lada kering saya dah dipisah. Jadi saya tak pakai lada kering yang kering itulah ya. Kalau tak puan masuk sekali lada kering. Tunggu dia coklat sikit. Ni putih lagi kan. Nanti ujung-ujung dia akan coklat kan. Waktu tu kita baru masuk bahan yang kita kisah. Kita nak masukkan yang kita dah blend ni dulu. Okey, yang kita blend ni tadi bawang besar, bawang putih, halia, serai, lengkuas. Kita tumis ya sampai dia garing. Kalau puan tadi puan blend dengan lada kan. Kak Zaidah pasal saya blend asing-asing, jadi saya nak masukkan bila bawang ni dah pecah minyak. Jadi kita masukkan lada yang kita dah pisah. Kalau puan dekat rumah, pisah sekali pun boleh. Okey, kita tumis sekejap. Maksudnya lada saya ni dah pecah minyak. Kita nak masuk ketumbar ya. Ketumbar serbuk. Ini saya buat sendiri ketumbar ni. Beli ketumbar, basuh bersih-bersih, sangai. Dah sangai, dah sejuk, kita pisah halus. Okey, kita masukkan air. Air ni air lebihan dalam blender ni tadi ya. Okey, kita masukkan serbuk kunyit. Kalau puan nak letak kunyit hidup, silakan. Kita masukkan ni puri tadi, tomato puri. Kalau tak ada tomato puri macam ni tomato puri tin ya, ataupun tomato paste, puan boleh juga pakai tomato biasa. Kalau kat rumah banyak tomato kan, pisah je. Okey, kita letakkan garam. Saya masak 2 ekor je kat sini, jadi saya tak perlu letak garam banyak. Ya okey, so kita tumis sekejap lagi. Kita nak masukkan ayam. Kalau masuk ayam mentah, kalau katalah you nak masak ayam mentah, masuk ayam mentah sekarang. Jangan masuk air, masuk santan dulu, masuk ayam mentah dulu. Okey, macam masak sambal aja. Tapi dia ada air asam, dia ada tomato puri. Jadi dia rasa masam sikit. Air asam Jawa. Okey, kita nak masukkan santan. Dan santan ni juga optional. Puan suka letak banyak, ikut 200 ml. Kalau puan tak suka pekat, tambah air. Dia rasa lemak aje. Dia tak ada bau kelapa ataupun dia tak ada bau santan. Sebenarnya santan kotak ni pun tak ada bau santan. Dia bau lemak aje. Tapi susu tu lagi kurang lah bau dia. Cuma dia rasa je. Okey, ada yang nak bertanya? Cuma kalau asam keping, asam gelugur, you letak awal. Letak awal. Sampai dia bila kita dah masuk bahan lain, dia dah keluarkan banyak asam dia. Ya, alhamdulillah dah pun masak lauk kita. Bila dia mendidih tu dah masalah. Sebab apa? Kita pun pakai santan kotak. Kalau kita pakai santan fresh, biar dia lama sikit. Nanti dia akan keluarkan dia punya minyak sikit. Tu yang cantik. Ya. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk puri ketumbar buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.